Perkenalkan My Steps EvoFit, aplikasi kecergasan pintar yang membantu anda menjejak langkah harian, mengira kalori yang dibakar dan menilai tahap kesihatan anda melalui BMI. Direka khas untuk memudahkan gaya hidup sihat, bila-bila masa, di mana sahaja. Ramai yang ingin mula hidup sihat, tapi tak tahu nak mula di mana. Kekangan masa, aplikasi yang rumit dan kurang motivasi sering menjadi halangan. My Steps EvoFit hadir sebagai penyelesaian ringkas dan mesra pengguna sesuai untuk semua peringkat usia. Langkah-langkah anda direkod secara automatik, setiap pergerakan dikira untuk bantu anda kekal aktif sepanjang hari. Kalori, jumlah kalori yang dibakar dikira berdasarkan aktiviti harian anda. Jadi anda tahu berapa tenaga yang digunakan. BMI hanya masukkan berat dan tinggi. BMI anda dikira serta-merta, lengkap dengan penilaian tahap kesihatan. Dengan My Steps EvoFit, setiap langkah membawa anda lebih dekat kepada gaya hidup yang sihat dan seimbang. Muat turun sekarang dan mula ubah cara hidup anda, satu langkah pada satu masa. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjuk cara-cara nak guna My Step EvoFit. Di sini ada 3 butang: penjejak kecergasan, sema BMI dan tips kesihatan. Jom kita tekan butang pertama. Di sini kita boleh tekan mula untuk kirakan langkah, jarak dan masa kita berjalan. Kita kena jalan, dia akan kira. Selepas itu, anda boleh tekan berhenti untuk berhentikannya. Anda boleh letak berat anda. Selepas itu, boleh tekan kalori yang dibakar. Anda boleh pergi ke menu untuk tekan button-button lain. Button kedua, sema BMI. Di sini anda perlu letakkan berat anda dan tinggi anda. Selepas itu tekan sema BMI. Kalau hijau, bagus. Tapi kalau berwarna merah, masanya tidak bagus. Button terakhir sekali, tips kesihatan. Di sini anda boleh tengok tips-tips yang sihat. Sekian, terima kasih.